Kita tak ada perancangan, tak ada agenda agama dalam hidup kita. Macam mana aku nak jadikan keluargamu bahagia? Mu tak tinggal masjid. Celak mata pagi mu akan mari cari. Sebagai mensyukuri dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Itu tanda mu bersyukur. Itu tanda berkat hidupmu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bina keluarga bahagia. Bila sore orang tak panggil rumah tangga. Dia kena ada dua baru panggil rumah tangga. Ada manusia yang bernama suami, ada manusia yang bernama isteri. Kapuh dua tu orang panggil rumah tangga. Batu orang tua tanya, dia mau berumah dah? Mana Tok Bila sana? Dia mau Tok Bila? Berumah dah? Maknanya ada rumah tangga. Duduk setahun dua, boleh anak sore. Sudah naik. Level lain dah. Orang panggil sudah ada keluarga. Apa? Yang dipanggil sebagai keluarga bila ada tiga komponen ini. Yang pertama, manusia yang bernama suami sekaligus jadi bapa. Komponen yang kedua, isteri sekaligus menjadi seorang ibu. Dan komponen yang ketiga, iaitu anak. Itu baru panggil keluarga. Bina keluarga bahagia. Bahagia sakinah wa sa'adah adalah kurniaan Allah Ta'ala. Tak ada jual kedah. Muta soroyaklah gajimu beribu-ribu, pakakmu tinggi melangit setara mana pun. Kalau Allah Ta'ala tidak bagi sakinah wa sa'adah, mu tidak akan merasainya. Ketenangan dan kebahagiaan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu akan boleh benda ni sama ada tenang ataupun bahagia. Allah Ta'ala kata, ala bisikrillah tatma'innul qulub. Mu boleh nak bina keluarga. Alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama belum tentu lagi mu boleh sakinah wa sa'adah. Belum tentu lagi mu boleh tenang dan bahagia. Ala bisikrillah, kecuali mu mengingati aku. Bila mu ingat ke aku akan anugerahkan kebahagiaan dan ketenangan untuk. Inilah benda yang akan sama-sama dalam jangka masa yang terhad ini kita nak muhasabah. Kenapa keluarga yang aku bina ini tidak sakinah wa sa'adah? Aku memiliki suami yang tidak bertanggungjawab. Aku memiliki isteri yang tidak bertanggungjawab. Dan aku memiliki anak-anak yang kurang adab. Inilah benda yang kita nak sama-sama fikir dalam jangka masa yang terhad ini. Kalau Allah Ta'ala kata, ala bisikrillah. Tak usah carilah kaedah yang lain. Setiap hari minggu mungkin cari tempat-tempat yang boleh menyeronokkan keluargamu. Belum tentu lagi. Mu boleh bawa anak binimu pergi di mall-mall mana-mana. Pasalmu duduk di tengah bandar. Dengan keadaan semua sedia maklum. Belum tentu lagi. Aku tidak anugerahkan ketenangan dan kebahagiaan dalam keluargamu. Logik ni akal kedek. Bini gaji RM10,000. Tok laki gaji RM10,000. Tak ada 2 tahun cerah. Turun pagi, kelik gelap. Turun gelap, kelik pagi. Cari pitih. Bagai-bagai side income dapat. Tapi anak masih bermasalah. Tak fikir ke kita? Anugerah siapa itu? Kita merasakan dengan pitih mah yang kita ada ni ke?
Kita berasa dengan apa yang kita miliki ini akan dapat jadi manusia bahagia. Allah Ta'ala kata, silapmu. Silapmu. Yang membahagiakanmu ialah bila mu ingat kat aku. Mu sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa. Cuba mu tengok dirimu. Mu bermohon dengan aku ke tak? Mu minta dengan aku ke tak? Mu merayu pada aku ke tak? Kalau mu fikir. Awal-awal pagi lagi mu sudah kufur dengan nikmatku. Mana mungkin aku nak bagi sakinah wa sa'adah, ketenangan dan kebahagiaan padamu. Awal-awal pagi mu sudah kufur dengan nikmatku. Aku beri nikmatmu hidup balik. Semalam mu mati dah. Pagi ni aku beri mu hidup balik. Aku ajar kamu supaya kata ke dia, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Aku ajar suruh kata gitu. Nak suruh biar mu khabar bahawasanya ini bukan neutral. Orang tidur pun sedar. Orang tidur pun sedar. Bukan gitu. Aku yang menyedarkanmu. Yang membangkitkanmu daripada tidur aku. Aku bagi nikmatmu hidup kembali. Dengan kehidupan itu, mu boleh meneruskan cari makan. Dengan kehidupan itu, mu boleh berkeluarga dan boleh beranak pinak. Dengan aku bagi hidup balik itu, mu boleh meneruskan urusan-urusan kehidupanmu. Kabar-kabarmu celik mata pagi, tak mari rumah aku bersyukur pada aku. Sepatutmu mari rumah aku. Usalli fardu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku sujud dan rokok padamu ya Allah. Kerana memberi satu nikmat yang cukup hebat pada aku ya Allah. Mau hidup aku balik. Tapi mu tak mari rumah aku. Bengong. Mu sedar atau tidak? Dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah menyebut. Sebenarnya mu ni adalah hamba dunia. Mu hamba dunia. Dalam kepalamu memikirkan tentang urusan-urusan kehidupan di duniamu saja. Sebelum tidur lagi, mu mikir dah urusan kehidupanmu. Mu tak mikir sikit rabuk pun urusan aku. In tansurullah yansurkum. Bila mu menolong urusan agama aku akan tolong urusanmu. Bagaimana aku nak tolong urusan keluargamu? Bagaimana aku nak tolong urusan rumah tanggamu? Bagaimana aku nak tolong urusan-urusan kehidupanmu? Urusan aku meletak kaki. Nampak tuan-tuan? Sekolah mu masuk 7.30. Ofis mu masuk pukul 8. Swasta pukul 9. Rumah aku 5.45 pagi. Lama kau mari 2 rakaat? Jauh kau? Menunjukkan dalam kepalamu tidak ada urusan aku. Bahamu nak kekek keluarga bahagia. Siapa yang menjadikan keluargamu bahagia? Mawaddatun wa rahmah. Siapa dia? Akulah yang segala-galanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu Muharram baru ni. Satu masjid buat forum subuh. Sempena dengan satu Muharram, dia buat
forum subuh. Ahli panelnya Qadi Kota Baru bersama dengan saya. Yang saya dapat tangkap ketika Qadi itu berbicara, dan di mana kuliah pun saya maklum, dia kata ada seorang ulama besar diminta supaya bagi tazkirah, bagi tausiah. Ulama besar tu kata tak apalah, bahasa mudahnya tak apalah, kita rehat-rehat lah, amo tak cekak ke apa gitu lah. Tapi orang ramai desuk juga. Dia kata tolonglah Tok Guru, bagi sikit pun tak apa, mutiara kata. Cerita pendeknya dia pun bagi. Dia bagi. Dia kata ke dia, sedar tak kita ni, dia kata, kita meletakkan Tuhan Allah di kaki kita dan kita meletakkan dunia di kepala kita. Gege habis orang. Semua orang kecek belakang. Dia kata, tak kena ni Tok Guru tu kecek. Seolah-olah macam kita menghina Allah. Bagi tahu ketua aku. Ulama besar ni berkata demikian. Tok Guru pun panggil. Tuanku pun panggil Tok Guru besar. Dia kata, aku terima aduan, better terima aduan. Mu kata, popok kita ni letak Tuhan kaki. Apa maksud? Jala ke? Dia kata, betul tuanku. Apa maksud? Maksud patik dia kata, urusan-urusan agama Allah, hukum ahkam Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala, larangan Allah Ta'ala, kita tak kaki. Kita tak egal. Kita sibuk, kita tolak tepi gitu. Urusan kita tak kepala. Belum tidur, kita letak kepala dah. Dalam kepala dah urusan kita. Pagi esok nak buat gapo, nak makan gapo, nak pergi mana. Tak ada dalam kepala celik mata pagi sebelum tidur berfikir, pagi esok aku nak sembahyang subuh man. Nampak? Tak ada dalam kepala kita. Bagaimana Allah Ta'ala nak bagi sakinah wa sa'adah? Aku yang mengurniakan kebahagiaan dalam hidupmu. Aku mau tak punggah. Bahawa nak kecek keluarga bahagia. Inni kuntu minas zalimin. Aku sendiri yang menzalimkan diri aku. Mu kena betul staging dulu. Alignment betul-betul. Balancing betul-betul antara mu dengan aku. Allahu waliyul ladzina amanu. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Allah Ta'ala ayat tu. Mutasah rusingnya. Mutasah bimbang. Allahu waliyu. Aku yang akan menjadi walimu. Aku akan tolong urus urusanmu. Aku tolong disiplinkanmu. Aku tolong atur, tolong jaga, tolong kawal, tolong tadbir kehidupanmu. Aku, Allahu waliyu. Tapi syaratmu kena beriman sungguh-sungguh dengan aku. Mana tanda mu beriman dengan aku? Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir.
Tak ada lah orang yang meramai-ramaikan masjid dengan semaya jemaah ikuti kuliah. Apa-apa saja menjurus ke masjid. Itulah sebenarnya penanda orang itu beriman dengan aku dan ingat mati. Wal yaumil akhir. Kabar-kabar zuhur tak tahulah kawan. Asar tak tahulah kawan. Maghrib isya tak tahulah kawan. Subuh tak tahulah kawan. Nak suruh aku tolong urus kehidupan. Kenapa? Panggil sana. Ambo bukan nak mari sana. Dia tak tahu ustaz yang berkuliah. Pani perik dia orang Putrajaya nak panggil. Oh, ustaz tu. Parut. Parut tak parut pun. Tu lah. Nak buat depan Raymond ni. Ambo di Kelantan depan tu aku sama kuliah. Nak kebun ni. Nak buat. Nak kacau bahagia. Mu dengan aku pun setahun. Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum. Mutasawus ingat. Aku akan keluarkan kamu minas zulumati ilan nur. Daripada kegelapan pada cahaya. Mu nak suruh aku tolong atur mu, tolong talbih, tolong jaga, tolong kawal, tolong disiplinkan. Boleh. Tapi mu kena beriman sungguh-sungguh dengan aku. Bersaksilah. Lelaki yang berulang alik ke masjid, itulah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Nabi kata. Mung lalu saja yang aku depan. Sedangkan aku ayat dah. Hayya 'alal salam. Hayya 'alal falah. Muat tak egai. Buat McDonald. Buat tak uti. Sibuk dengan urusan-urusanmu. Muslimin muslimat na ta'ala. Boleh jawab belaka ni. 1001 jawapan kita boleh jawab. Tak perlu jawab kat Ambo. Tak perlu jawab kutuk qadi, kutuk mufti. Kita nak jawab depan Allah Subhanahu Taala esok. Agak-agak jawapan kita Allah Taala terima ke tak? Nampak? Nak jawab sama manusia kita boleh jawab. Demo sedap ya kecil ustaz. Munggu demo pecing dah. Kita tunggu kerja lagi. Jeng lagi. Tak semesti semaya surat Al-Amin tak? Amo mula siapa tadi? Takut tukar. Munggu tak ada orang sambut ke apa kan? Amo kata jolo aku ni. Lama tukar kan? Lepas tu media amo kata jolo dah, jolo. Tak ada orang ni. Nak gitu. Dia pun tengok benar. Jolodoh ni nak gitu. Ambo pun masuk. Takut tukar. Nak gitu. Nak gitu. Lama tu baru nampak ramai. Nak gitu. Ni aku tukar ya. Pasal ambo selalu kau ketopi kau orang ramai. Kau apa guna. Kata dia lah ni orang ramai ni. Kau tak buka lagi surah ni. Tak berani nak masuk. Baik tunggu. Pasal takut. Macam PKP hari tu. Tahu-tahu main. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata bertasawusi. Aku yang akan keluarkan kamu daripada kegelapan pada cahaya. Mu ada isteri yang taat kamu. Mu ada suami yang aku campurkan dalam hatinya bertanggungjawab. Mu ada anak aku campurkan dalam hati anakmu jadi juru. Aku yang beri belakang tu. Muntah royak lah nak suruh bini mu juru beli 2 ya berat, 4 ya berat, 5 ya berat. Tahu pa? Bagi kemah lah. Payuh pa orang sini. Kamu dia Kelantan bila royak kita hanggut selalu sindak. Kamu tak apa nak mari sama luar tu. Dan Ambo tidak akan berusaha berikhtiar untuk kecek Kuala Lumpur. Malu ke saya Ambo ni nak begitu. Ambo klik mesti dia Kelantan tu. Oh, Ustaz kecek luar ke Kuala Lumpur. Oh, malu kau orang. Kabar-kabar depan kita, orang kampung kita ada juga. Oh, kecek luar. Tak mudah. Tak. Nak faham. Tak si faham sudah.
Aku keluarkan kamu daripada kegelapan pada cahaya. Tak seusi. Tak seusi. Aku akan tolong tadbir anak-anakmu. Aku tolong tadbir isterimu. Aku tolong tadbir mu sendiri. Aku tadbir. Aku campur dalam hatimu rasa bertanggungjawab. Aku campur dalam hatimu rasa kasih sayang kepada anak isteri. Aku campurkan dalam hatimu rasa mu nak jaga anak binimu supaya jangan melangkah kaki ke alam neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Terus pusing. Aku akan bagi kekuatan padamu. Begitu juga binimu. Aku akan campurkan dalam hati isterimu supaya menjadi isteri yang solihah. Walaupun isterimu itu bekerja. Turun pagi, klik gelap, turun gelap, klik pagi. Aku campur dalam hatinya ada rasa malu. Ada rasa sedar diri bahawasanya aku ni isteri orang. Bukan boleh dipermain-mainkan. Bukan boleh bawa ikut dah. Bukan boleh nak tapar cemek sikit-sikit dia, tak ada. Aku akan campurkan dalam hati isterimu rasa bersalah bila berada dalam keadaan demikian. Suami pejabat lain, bini pejabat lain. Mu tak suruh using, aku tolong jaga. Kalau mu nak suruh aku jaga, mu dengan aku. Tu mu dengan aku. Mu dengan aku. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku mohon denganmu ya Allah. Biar anak bini aku jadi qurrata a'yun, penyejuk mata hati. Sebab itu duduk kedai lama. Walaupun ofis sudah habis, dah punch card pukul 5. Saja call saing-saing nak minum mana, nak ngetem mana. 1001 alasan tuan-tuan boleh bagi. Traffic jam, ada accident, boleh tahan kata lah menggolok sini. Lain orang kerja noreh kapal, nak kata jam ke apa dia. Pukul 9 baru sampai balik. Pukul 10. Boleh apa tuan-tuan? 1001 cara tuan-tuan boleh buat. Bapa bila balik di rumah, tidak qurrata a'yun. Bini demikian juga. Createkan program-program supaya biar lambat duduk luar. Kelik di rumah, panah pada lain aku. Anak bermah raja lela. Anak pun tengok mopok panah seperti juga. Anak pun createlah program-program, kerja-kerja atau permainan-permainan. Akhir sekali klik di rumah untuk tidur je. Nak kecek gau dia. Nak kecek ke dia? Betul-betul mu ni kerja cari pitih. Tak nafikan pitihmu banyak. Tetapi dari sudut kebahagiaan, ketenangan, wallahu a'lam. Mu kena bentuk dulu dirimu dengan Allah. Kerana kurniaan kebahagiaan itu adalah milik aku. Aku yang beri kamu. Logik diangkat tak tuan-tuan? Pitih banyak. Kereta mewah. Bini comel loteng. Sumak. You know sumak? Cari getok Sutaya Ayo terujung. Viral dalam Facebook. Sumak gapo lagi? Pitih banyak dah. Bini comel. Kereta mewah. Makan tak minum air kedai-kedai tepi jalan. Mudah terentang lagi. Dicari jambatan Sutaya Ayo nak terujung. Berapa? Allah Ta'ala tak akan bagi kelapangan fikiran.
Allah Ta'ala tak akan bagi pertolongan dalam hidupmu. Kerana mu mencari selain daripada aku. Mu berasa pitih mah yang membahagiakanmu. Mu berasa segala-gala selain daripada aku yang membahagiakanmu. Akhir sekali, binimu tidur di bilik tidur, dia durja 3 lapis. Ekong, mimi macam bilik tidur di hotel 5 bintang. Tapi bini tak lena tidur sampai ke subuh pagi. Kerana anak remaja tak balik lagi pukul 1, pukul 2 malam. Suami tak balik lagi, duduk ngetel di kedai ibu tunggal. Mek siang. Duduk ber, duduk ber. Dia panggil abang, dia panggil ber. Duduk ber saja. Maya duduk. Cukup ya. Nampak tuan? Yukhrijuhum minas zulumati ilan nur. Aku akan keluarkan kamu daripada kegelapan pada cahaya. Walladzina kafaru, Allah Ta'ala kata. Tapi mu kena ingat. Bila mu kufur dengan nikmat aku, mu berasa pitimah pakakmu melangit. Berunggah nak pergi cari makan. Traffic light merah pun melanggar. Mu tak mari sujud derokok pada rumahku. Semaya subuh pun mu berunggah-unggah. Mu merasai apa? Cari makan itu keutamaan. Cari makan itu keutamaan. Kalau lewat siapa panskap merah. Acak-acak panskap merah. Boh akan pagi. Nasihat. Degi juga merah semacam. Terima surat. Lah sekali ditata tertib. Tak kena lagu dinasihatkan berhenti. Mu pun tergambar bila dinasihatkan berhenti kerja. Siapa dia nak biayai keluarga? Siapa nak bayar installment kau tu, installment kau ni? Mu nampak kakak tu, sebab itu mu sanggup berkorban apa saja. Mu sanggup berkorban apa saja. Mu nampak dah. Bila dia tak kerja, dia pitih mana. Tapi mu tak nampak sikit rambut pun. Mu tidak mari sujud dan rokok kepada aku ni. Aku beri nikmat hidup kelik. Mu tak nampak pun aku tidak bagi keberkatan dalam rezekimu. Mu tak nampak keberkatan. Hak mu nampaknya, bila gaji tak ada, kena buat kerja. Sebab tu mu berunggah-unggah. Dia jawatanmu. Lekat masing-masing. Mu lebih membesarkan jawatan manusia bagi. Tetapi mu letak kaki aku, jawatan aku bagi sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin. Kenapa tak? Jawatan aku bagi kamu tu Muslim, mukmin. Orang lain aku tak bagi, aku bagi orang lain. Munafikin, orang lain aku bagi. Musyrikin, orang lain aku bagi. Kafirin. Mu ni aku bagi jawatan Muslim, mukmin. Mana pejabatmu? Masjid. Mu tak mari panskap sini. Mu boleh nampak jawatan manusia bagi. Mu ya nak ayat di sebalik. Buku molek nampak supaya Islami. Walhad dalan mu adalah hamba dunia. Kecek musuh kelamin. Murahnya rezeki kita. Abang naik pakat. Kita boleh depan naik gerik. Pakat tak naik gerik. Capur dua tu berbelah-belah ribu. Alhamdulillah. Murah rezeki. Mu kata rezeki. Mu kata rezeki. Di sisi aku Allah Ta'ala kata itu bukan rezeki. Itu istidraj. Bodoh mu. Mutukar rezeki yang berkat dengan istidraj.
Kalau mu nak tahulah rezeki mu tu berkat ke tak, ulama kata mu tengok 4 kali. Hak mu duk turun pagi kelik gelap, daripada muda sapak pecing, sapak tua cari harta, cari pitih. Mu nak tahu mu rezeki berkat ke tak. Mu kata berkat. Kena biasa dah. Selalu dalam kuliah hamba-hamba ayat ke dia. Jangan tukar halal dengan berkat. Rezeki yang halal belum tentu berkat. Tetapi rezeki yang berkat automatik halal. Minta maaf hamba contohkan. Bukan menghina. Orang kerja jalan. Panah. Tak, tu satu hal. Panah matahari pukul 1 satu hal. Dia tapung jalan, dia buat jalan tu nak tak curi tulis sikit rambut, tok mandu duduk sebelah. Siapa dengan dia pun siapa skala dengan tak. Panah. Penuh gagal. Nak kata tak halah. Nak kata tak halah. Kerja dengan titik peluh dia sendiri. Tak nipu sikit apa. Kebanding dengan kita nipu pejabat, kerja pejabat, bawa sendiri. Dia tak curi tulis sikit apa. Tak kata tak lah. Tapi berkat kah? Belum tentu. Zuhur semayang. Asar semayang. Maghrib semayang. Isya mana? Subuh lah kawan. Nak tunjuk halal dengan berkat. Marah orang. Kalau kita kata tidak berkat. Tidak halal. Halal dia mau gicang. 7:59. Tak lakuh pukul 8. Klik 1 minit. Halal. Tapi berkat tak? Ulama kata kalau mu nak tahu rezeki yang berkat, pertama-tama mu kau dekat dengan Allah. Cek tanda rezeki mu berkat. Mu kau dekat dengan Allah Ta'ala. Ni kau jauh. Kau naik, kau jauh. Kau naik, kau tak ada. Minta maaf tak iman. Ambil ni tak ada nak pergi dah masjid lah ni. Pasal sibuk teracuk. Dulu boleh pergi lah pasal mu gosok trailer ya. Lon ni 5 butir trailer. Kamu nak turun main masjid ada. 2 butir trailer lagi. Ya. Hak tu telefon pula. Trailer hak tu penuh pula. Oh, cerabut lah. Tak ada pergi dah tak email Lon. Apa? Patutnya mu kau aku. Kau tua kau nak kau masjid. Kau aku bagi rezeki mu kau mari. Lama kau mari semaya Zuhur. 5 ke 10 minit. Semua opi ada tempat semaya. Lama kau semaya asal. Muntasa royak lah klik opi pukul 5. Boh mu marah kau berhenti semaya 5 minit. Nak 1000 daya, tak nak 1000 daya. Yang mu pergi minum air, kedai sampai 3 jet. Berhenti semaya asal 5 minit. Boh marah. Maghrib di perjalanan lagi, jalan. Orang putih kata sorry to say. Takut ngori pun tak. Tak ada nak semaya. Orang bel maghrib di perjalanan. Jeng lagi, gapo lagi, ada aksiden pula. Kapan lus itu yang maghrib. Astagfirullah. Soho kita duduk kerja di bandar. Klik kapung anak ayam apa habis litai ni kita. Rupa ngori tak semaya. Kok kapung ni geger masjid tu besar. Habis 2 juta, 3 juta. Bapa fikir kau duduk jauh-jauh ni klik. Raya. Berjuta-juta balik ke negeri masing-masing. Masjid kapung kau besar, mikir kau semaya raya. Subuh pagi raya, apa kata marilah kau.
Oh, ke semua raya. Munggu kita kerja Putrajaya kan. Dengan saping, sokok, tender, green, coking, saping. Mereka kata bengong. Subuh tak, puasa tak. Tak maaf. Ha? Suh lepas ni tak panggil. Besok nak suh tak si panggil. Kenapa? Batukmu kau dekat, kau dekat, kau dekat. Mu ngomong kau tua, kau tua, kau tua. Bukan kau muda. Ni kau tua, kau tahu. Kau tua, kau jauh. Kau tua, kau jauh. Kau tak ada, tak ada, tak ada, tak ada semacam. Aku beri mu jumpa dengan 1446 tahun baru Hijriah. Bukan kerana kimu tak ada penyakit 3 serangkai. Bukan kerana mu jogging hari-hari. Bukan kerana mu makan ubat ikut disiplin. Aku panjang umurmu ni nak bui. Aku nak suruh mu beristighfar dan bertaubat. Mu tak khabar. Mu ingat panjang umur kerana kakak-kakak tu. Mu ada doktor peribadi. Dengan doktor-doktor mati ya. Aku panjangkan umurmu supaya kamu beristighfar dan bertaubat. Dia khabar kata kan. Kau tua, kau tak ada orang. Kau tua, kau tak ada orang. Yang pertama sekali. Kau dekat dengan aku. Ambo tanya ambo, tuan-tuan tanya diri masing-masing. Kalau masih lagi tidak mengorok langkah memahami hakikat, mu akan jadi hamba dunia. 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak semaya. Satu kajian rambang dibuat termasuk Dr. Fadilah Kamsah. Itu tahun berapa? Maknanya kalau 100 orang, 80 tak semaya, 20 semaya. 20 belum lagi diseleksi, ditapih, diayuk. Ngelah kali no yakwi. Wallahu a'lam lah. Bunyi orang Islam ramai. Juta-juta. Tapi seperti buih di lautan. Mari ombak hilang habis. Buih. Ramai. Boleh katakan berapa peratus penduduk Putrajaya? Berapa persen daripada penduduk sini berjemaah? Nampak? Mu jauh dengan aku, mu jauh dengan aku. Mu kata mari cari rezeki, cari rezeki, cari rezeki. Itu ungkapan mulut popok mu. Aku takut jadi istidraj. Sepatutnya dengan aku beri ni'matmu ni nak. Berapa ramai lagi orang kampung nak minta kerja tak boleh. Mu ni aku beri ada rezeki. Punca rezeki dengan jabatan tu, jabatan ni, kerja tu, kerja ni. Mu tak khabar nak ya. Mu tak khabar. Mu tunggu nanti pecing, klik kapung baru nak masuk mana. Mu yakin tak? Royak ke orang, hamba beli dah rumah seperti kapung. Oh, nanti pecing ni, tak ada kerja lain dah hamba. Masa hamba balik cuti baru ni, masjid sebelah hamba beli tu. Sebelah rumah hamba beli tu kan, dia tak malah ada orang ngajar. Oh, pecing ni tak ada kerja lain dah. Hamba duk turun naik masjid tu dah. Tak ada pecing bahaya kosteruk. Bukan dia naik atas masjid. Orang masjid duk turun naik atas rumah dia. Tak baca Yasin tu email. Tak mati-mati. Cakap juga tu email dia tak malah Jumaat. Tu email tu kata pergi demo pula tu email muda. Orang baca tak mati weh. Takut demo baca derah sikit dia kejut mati. Mengohak muda kan. Pergi tu email muda. Baca Yasin orang. Tak mati juga. Tok Bila demo pergi pasal tu orang demo derah. Pergi pada mana. Tok Bila kata tak mati juga. Tok Siap kata tak apa biar kawin lagi. Kawin buat nyapu. Tok Siap kan nyapu. Pergi tak ada dua malam, katok Tok Siap.
Esoknya, mati dah. Nak kata. Tengok kan untuk siuk. Kalau katuk, kau macam sana. Boleh faham tuan-tuan? Angan-angan kita. Sedangkan aku bagi ruang dan peluang kepadamu duduk dalam keadaan Allah Rabbi. Nak kata gelak supaya kaptung. Kapung. Nak kata ada car. Allah tak apa kata masjid. Setengah-setengah masjid kapung tak ada aircon, kipas. Leh. Tu pun musim kata email. Mana berketuk makmu. Kak demo ni surah setara. Allah Rabbi. Kamera 7 ni takak malam ni. Mana tak tahu ni atas ni. Kau konggu kau mana ni. Esok viral ni. Bangong ustaz tu ni. Yang kedua, tanda rezeki mau berkat. Hak mau doa semacam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq. Hak mudah minta nak rezeki berkat-berkat. Tanda yang kedua, mudah bersedekah. Mudah sedekah. Ya. Orang yang mudah sedekah, Allah Ta'ala akan gantikan. Wa ma anfaqtu min syai' fa huwa yukhlif. Bila mu infakkan sesuatu yang ada padamu, mutasarusinglah. Fa huwa yukhlifu. Aku akan ganti. Ni enggak kedekut. Pakak besar, gaji besar. Makan dia taksi bayar. Tak mana kau ni? Kita berselirik paku siapa sin. Dia taksi bayar. Patut kita poci-poci tu. Kira semua. Berapa? Baru ini. Ni kita pakak melangit. Makan hak gaji kecil bayar. Yarkub tu panggil. You know Yarkub. Tidak bahasa Arab tu, bahasa beliau tahu Yarkub. Kedekut tu panggil. Apa? Itu tanda rezeki minta berkat. Sipar. Pun mati, bagi kau orang hidup. Lolo tukar kereta, dia tu boleh fitih. Kita atas dunia, masa kita dulu, kedekut ada orang. Sedangkan hak kita sedekah tu lah hak nak bawa ke akhirat kita. Yang membantu kita dalam kubur. Dalam kitab Azkar kata, kalau mau nak luahkan lubang kuburmu, melalui sedekah. Tak kalau seria, wah mana? Seria pun. Tuhan kira hak ikhlas. Dia ingatkan malaikat bodoh, tak boleh nak kira. Seria dengan 10. Dia yang ngaji tinggi. Kenapa? Apa tak saya 10 ikhlas. Ni sepotong jalan malam ni. Mana dah tong sana. Nampak berhenti situ, tak jalan. Dia bukan suruh gili tolok, gili bubuh. Dia tolok tu. Ustaz tak bawa peti, Ustaz. Kita tahu yang gitu. Tapi saat bawa. Faham juga orang sini kan? Berapa set saat juga sini. Jom bawa. Ada geng apa sini. Sama lah kita sama saat. Nampak? Tanda rezeki berkat yang kedua memudah sedekah. Muslimin muslimat terpanggil apa? Sebelum Ramadan baru ni, ada seorang pokcik tu. Lebar biasa ya. Nak kata ustaz, Dr. Iman, orang-orang biasa gitu. Tapi dia punya wawasan dia tentang akhirat tinggi. Sebab tu kita jangan inilah. Tengok orang lagu tu ya. Dia nak pergi tukar pitih di masjid dengan Tok Iman. Dia bawa pitih ni ratus. Nak pergi tukar dengan Tok Iman, pitih yang kecil-kecil. Pitih halus-halus. RM1, RM5.
Pasal dia tahu di masjid ni banyak pitih halus. RM1.05. Kalau hak 10, 50 tu, dia tu salah bubuh tu. Kalau hak 100 tu, pagi esok dia tanya balik. Imam, ada ke 100? Ada, so. Oh, hamba salah dia. Dia tahu dah di masjid pitih kecil banyak. Tu Imam kata ke dia? Allah hawa dia kata nak tukar pitih halus. Gaya lah kuano, poso duk lagi Dia kata duk tu Imam. Duk. Ambo tukar ni 100 ni 300 untuk bini ambo, 300 untuk ambo. Ramadan ni ambo akan bersedekah paling tidak 10 hiasan. 300 untuk ambo, 300 untuk bini ambo. Ambo mari semaya subuh, ambo bubuh 5 hias. Ambo mari semaya isyak nak terawih, ambo bubuh 5 hias. Cuba tu Imam bayarkan. Malam ambo bubuh tu berbetulan malam Lailatul Qadar. Apa? Tak semestinya 25 Ramadan. Tak semesti 27, 29. Wallahu a'lam. Mungkin satu Ramadan. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui Lailatul Qadar. Dan masuk Lailatul Qadar bermulanya masuk maghrib sehingga masuk subuh. Cuba bayangkan malam hamba bubuh tu kena malam tu Qadar. 83 tahun, 4 bulan hamba bersedekah. Tengok orang ada wawasan. Bung, tak ada Ramadan mati. Tak ada Ramadan mati. Bening kata ke dia. Piti haru hayah mula ni 300. Dia terniak dah nak sedekah bulan Ramadan 10 hias hari. Tak siapa ajak dia. Tak apalah mengambil terus sedekah. Muniat tu aku tulis dah pala. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Aku maha adil. Aku tahu. Tahu umur pendek. Nawaitumu ada dah. Niat ada dah. Apa? Ni orang ada wawasan akhirat. Tanda rezeki berkat dah. Ada perancangan. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatilunahu fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala cukup suka bila orang yang bergerak ke jalan Allah dalam keadaan tersusun strategi, misi dan visi. Apa? Kita tak ada perancangan. Tak ada agenda agama dalam hidup kita. Macam mana aku nak jadikan keluargamu bahagia? Tanda rezeki yang ketiga, tanda berkat. Kalau yang pertama tadi kau dekat dengan Allah. Yang kedua mudah sedekah. Tanda rezeki yang berkat yang ketiga, mudah bersyukur. Mana tanda mu bersyukur? Supaya di awal tadi. Mu tak tinggal masjid. Celak mata pagi makan mari cari. Sebagai mensyukuri dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Itu tanda mu bersyukur. Itu tanda berkat hidupmu. Gap dia menawak alasan. Tak ada kenderaan. Jauh. Gelap. Tetapi bila mu meletakkan benda tu keutamaan, prioriti dalam hidupmu, aku akan tolong. Tapi pasal mu tidak letak kakah tu dalam kepala. Sebenarnya kamu bukan hamba yang bersyukur dengan nikmat aku. Mulutmu ada Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subuh tak hari. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sejik tak hari. Apa lagi? Berapa mengingat aku bodoh kalau tak nak kata. Kalau sekadar ada bibit mulu.
I love you Allah. Ingat je dah. Mulut boleh tak kata. Kita dengan bini kita. Celak mata pagi. I love you. Bini kita, kita tidur. Bung balik tengah hari. I love you darling. Bini masuk. Goreng, nyayu, nanuk, makan nasi. Pung bini kerja pula. Kita tidur pula. Celak petang. I love you. Dia goreng pisang. Goreng ubi. Goreng jepuk. Papa gesok lagu tu pula. Berapa minggu ibu-ibu? Tak ada 2 minggu klik mak dia. Mak dia kata apa balik pula. Tak gerak mak I love you. Tak gerak mak. Baik duk sore lagu ni baik I love you. Gapo kakak. Mak pun got ni. Nampak? Kita gitu juga. I love you Allah. Rumah Allah tak hari. Majlis ilmu Allah tak hari. Kalam Allah tak baca. I love you Allah. Mu nak tipu aku? Mu tak usah pura-pura lah dengan aku. Mu tak usah pura-pura. Sebab itu aku jadikan kehidupanmu seperti ini. Sebenarnya mu bukanlah hamba yang bersyukur pada aku. Bo nak pakai serbai, boleh pula. Bo nak pakai jubah, boleh beli. Nak orang balik umrah, balik haji. Dia boleh pakai. Bo nak taruh janggut, boleh dengan gunting panjang. Tapi mu nak merealisasikan kecintaanmu pada aku. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Tak adalah panggilan, keluh, seruan, ajakan, jemputan yang paling komplit. Itulah dia. Tapi muat tak erti. Sedangkan mu tidak ada musyakkah, tidak ada usul cari. Dan tanda rezeki yang berkat keempat. Keluargamu bahagia. Aku akan anugerahkan keluargamu bahagia. Jelujur dia gitu. Syaratmu nak dapat perkara yang keempat, keluargamu bahagia dalam konteks Islam, dalam konteks Allah Ta'ala. Pertama sekali mu diri kena dekat dengan aku. Mu kau dekat dengan aku. Binimu kau dekat dengan aku. Bila bini sebagai seorang ibu, suami sebagai seorang bapa, akan melahirkan anak yang hebat. Bila ibu bapa yang hebat akan melahirkan anak yang hebat. Kalau ibu bapa yang juru, insya-Allah sunnatullah wa sunnati Rasulullah, anak pun akan jadi juru. Sekarang ni kita nak kata anak-anak kita, kita tengok diri kita dulu. Aku setara mana? Aku setara mana? Bini aku setara mana? Syekh Qadir Jailani, semua gading dengar belakang cerita. Dan dia mau baca belakang kisah. Bagaimana nak melahirkan seorang wali Allah. Lahir daripada seorang bapa setara mana? Bapa Syekh Qadir Jailani. Waktu remaja Nayawi al-maklum semua. Salah makan buah. Tak telai pun kak kekoh. Baru teringat hak orang. Menyusul sungai cari siapa dia, tuai dia kebun. Nak pergi minta halal. Nak makan pun. Bau kekoh ya. Takut mengalir dalam darah ni hasil daripada benda yang haram. Pergi jumpa tuan nak minta halal. Logik dia akan ke tak? Bapa Allah Ta'ala datangkan hal kisah ini jadi iktibar kepada kita. Ni kualiti seorang bapa. Pergi minta nak halal. Logik ke tak? Tuan kebun kata boleh aku nak halal. Mu jadi tukar kebun. Allah.
Tokek gitu mu. Kekoh pun dok lagi makan. Dok baru tok gitu. Ambil kelik orang demo ni. Dok, mu kekoh dok gitu. Punuh dah wah aku tu. Bekas gigi mu. Aku akan halah. Mu bersih ke bawah aku. Demi nak halah nak ayat ni takut mengalir dalam dia. Sanggup jadi tukang kebun. Licin mon ni. Tanya. Kerja apa lagi? Tak ada dah. Tak ada lagi ke? Boleh aku nak alah? Mu kena nikah dengan anak aku. Bunyi nikah kena. Ni. Hari-hari tak apa. Nampak muka sengih suka bunyi bini. Jangan suka dia kata. Anak aku buta. Tak gerak tuan. Tuli. Tepok. Bisu. Cukup kakak. Orang kau. Parok tuan lagu ni tuan. Nak kau takkan gigi nak. Allah. Gitu mu nak tuan gitu. Tak ada tuan-tuan lah. Mu nak halang ke tak sini? Mu nak dah halang. Mikir nak yawi kerana halal takut jadi bahan api neraka. Ikut umum lah. Nikah hak lagu tu tak apalah. Pung nikah. Malam pertama. Tobi kelik daripada bilik. Pasal tengok comel lote takut tukar bilik. Tok tua kata, jalan dah tu bini mu ni. Celik molek tu. Sengih suka. Dia terjalan dah tu. Anak aku buta daripada melihat benda maksiat. Anak aku tuli daripada dengar benda yang tak baik. Anak aku bisu daripada kecek benda yang haram. Anak aku tepok tak pergi di perjalanan di mana-mana tempat maksiat. Nampak? Bini kita kena Nairobi. Pakai luar terbit. Baju t-shirt. Dia body XL. Pakai t-shirt L. Mosing piyuh tuan-tuan. Jadi, kalau dia duduk depan. Nak suruh. Cerita kata nak suruh anak juru. Muk. Kopawan. Orang sini tak faham kopan ni. Tak ada lah kaum Kelantan yang kata kopan. Ni pakak tanya belakang ni kopan ke dia ni. Tengoklah dalam kaum tanya orang Kelantan. Muk kopan. Pok suara pendek. Bukan buah yang kekeh. Ngapa-ngapa wak kelik dong. Panas suruh anak juru. Pada lima orang kan Natani, nunggu siapa tak tahu ni bukan bakal aku ni. Bayar ke you pesa 5A, anak waklik 15E. Tak ada es putih rabuk gendong waklik. Habis kenapa dalam hotel sebut? Bang ngomong nama malu aku cek guna kos putih A tak ada kapal begini ayat 15E. Orang ambil 5 ya, mu 10 lagi ambil mana? Kotik E saing waklik. Siapa dong lepak bini. Ambil anak demo ni. Bodoh petai. Nunggu demo. Bini kata kecek molek sikit abang. Kita ada go is putih. Lukisan. Apa? Nak bahagia kau. Generasi hari ni Allahu Rabbi ya Karim. Minta maaf dah. Minta maaf. Mantan Munsif Besar Kelantan kata dalam satu kuliah. Dia kata tak usah marahlah ke budak-budak duduk naik motosikal comik ke apa gini. Dia kata tu hasil daripada didikan kita tu. Itulah hasil daripada didikan kita. Tak usah malu ke dia. Tingginya ilmu mantik balarah orang zaman dulu. Bila tengok budak-budak lagu tu dia kata anak siapa tu? Anak siapa? Dia klik siapa? Siapa dia ibu, siapa dia bapa? Klik kita. Nampak? Baru kita tahu. Inni kuntu minas zalimin. Aku sendiri yang menzalimkan diri aku. Bukan lain.
Maknanya, kalau nak jadikan keluarga yang bahagia, sakinah, wa sa'adah, anugerah Allah Ta'ala yang memberinya. Mu kena minta dengan dia dan ikut kakak hak dia suruh. Aku akan kurniakan anak-anakmu, anak-anak yang soleh dan solihah. Baru mu dapat keluarga yang baik. Tok lelaki tengok bini rasa tenang. Bini tengok tok lelaki rasa tenang. Pun bila bersama dengan anda. Ning waktu maghrib. Eri anak pergi restoran. Di tah jalan. Orang duduk bel masjid, kita duduk di restoran. Duduk order. Mi goreng basuh 3. Tengok suami. Bini kata, tak cecah kau orang. Biasa kau kita bahagia. Ngabai-abai tak mana. Jumpa sama bengong dua tu. Dia kata bahagia lah gitu. Inilah bahagia. Kalau mau musafir lain lah boleh jamu. Ni duduk sini kedai tepi-tepi tu. Pas bunyi bel. Sedap juga dia tu bel. Bilal baru tu kan. Tak ada. Dia baru lapor diri dia tu. Padahal dia orang pasir putih Kelantan kan. Oh, Bilal baru ya. Ya. Sedap juga ya. Nak gitu. Tapi saya tak kenal lagi. Nak kenal mana? Mu tak pergi. Boleh faham tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersiaran malam ni dekat Suggest Tengah. Tuan-tuan tak khabar kan? Tak sedar. Suggest Tengah dah ni. Nak sedar mana mengata tuan jo dengar ya, ojo kecik ni hak buat rasanya. Kena ikut area demo tak kelik apa malam ni. Padahal dulu malam ni. Itulah keluarga bahagia hamba. Inilah diri masing-masing. Tak payah royak, kena gani, kena tak payah royak. Ngibu dianya, dekatkan diri dengan Allah. Sebagai akhirnya muslimin muslimat semua. Selalu amba sebut dalam ceramah-ceramah motivasi yang amba kata, ada seorang ibu misali tu ibu-ibu. Dia pegang anak dia orang. Pada amba dia berjaya dunia dan akhir. Anak dia sulung bergelar datuk. Bekas pengarah pendidikan negeri Perak. Waktu dia nobat jadi ibu misali, anak dia sulung tu tolok kereta tolok naik atas pentah terima. Dia ibu tunggal. Tok laki mati awak. Tinggal pecing dalam 300-400. Learning mungkin ribu-ribu lah. Inilah waktu tu. Bila dia turun daripada pentas. Dia pergi Mekah kali kena. Anak dia hantar belakang. Anak dia pakat ni berarti. Lepas tu dia bina satu rumah. Untuk ibu yang berjaya. Dia turun petah dia kata, Mak Haji, pegang anak 2 je senjata Mak Haji. Yang pertama Mak Haji jadikan semaya hajat sebagai semaya wajib dalam hidup Mak Haji. Baik keruk Mak Haji mesti semaya hajat tetap malam. Kalau Mak Haji tak mampu pukul 4, pukul 5 pagi, Mak Haji mak semaya juga lepas isyak. Tosah royak lah. Manusia tak boleh nak buat. Kecuali anugerah Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau mu tak belum didik anak aku, siapa lagi ya Allah? Aku tidak mampu mendidik anak aku. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau mu tidak perelokkan akhlak aku, siapa lagi ya Allah? Mu lah segala-galanya ya Allah. Nak cari mana? Cari mana? Patut dia jadi ibu misandi. Allah. Ada dalam surah ni. Oh, tabik springnya. Ada rumah kita dekat semaya Zuhur sedang molek wisadah masuk asar. Sedang molek wisadah asar masuk maghrib. Dan molek salah maghrib masuk isyak. Nama malam ni pasal bunyi orang Kelantan mari. Malam esok tahu ada tak ada tahu. Bila semaya ajak, bila duduk parah lagu ni baru semaya ajak. Nak cari mana? Lupa. Manusia tidak mampu. Allah Ta'ala yang segala-gala. Kalau mu tak tolong didik anak aku lagi, ya Allah, siapa? Aku tidak mampu mendidik anak aku. Kalau mu tidak perelokkan akhlak anak aku, siapa lagi?
Dan senjata yang kedua, dia kata Mak Haji jadikan diri Mak Haji sebagai warden asrama. Mana asramanya? Rumah Mak Haji. Siapa dia warden? Mak Haji. Mana penghuni asrama? Neoriat. Bila jadi penghuni asrama, jadi warden asrama, sudah tentu warden bangun dulu pada penghuni asrama. Warden bangun kejut penghuni asrama. Bangun semaya subuh. Warden bangun dulu bertahajud. Warden bangun dulu bertaubat. Warden bangun dulu berwitir. Warden bangun dulu baca Quran. Ustaz Ahmad Dasuki kata ke dia, tak adalah saat yang paling menenangkan jiwa, bahagia jiwamu, apabila kamu baca Quran sebelum subuh. Ibu-ibu yang ada suka nak baca Quran, tidur pukul 1, pukul 2 tengok cerita Korea. Bangun 1:30, kain tudung tak gosok lagi, nak pergi kerja. Bangun 4:45, bekerja-kerja. Belogat. Warden kadang-kadang penghuni asrama ke, Mok bangun, Mok. Penghuni ke warden. Mok pun kata, dah, Mok tak kerja hari ni, Mok cuti, Mok MC. Kita sekolah ni, Mok, pergilah bah ada bawah. Warden tidur. Bengong warden. Cari warden lain lah, weh. Aku bukan nak bini sangat, Mok. Aku nak cari behi hok semaya aja. Hok behi janguk ada dah. Hok behi ngepek ada dah. Hok behi masuk ada dah. Hok behi semaya aja tak ada. Oh, royak gitu malam ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maya selalu set. Pih kata Maya ajak bini lain. Nak ke. Orang Tino mudah. Bila kita royak kan klik WhatsApp lagi. Papa esok kan ngatuk. Ngatuk. Mana mak mau ngatuk hari ni? Lah. Kita hok ustaz tu royak Maya ajak selalu kita. Agak ke demo, agak cakap ngeku lah, ngeketung cukup lekak. Kalau lagu tu ibu-ibu tak sabar bangun. Bangun sehingga manusia lain tidak tahu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu awinkus minhu qalila. Awzid alaihi warattil Qur'ana tartila. Allah Ta'ala raya dah sikit sangat ya. Yang bangun di waktu malam. Nadah tangan pada aku dan membaca kalam aku. Fahmu nak jadi ibu yang berkualiti secara mana? Nak jadi isteri yang berkualiti lagi mana? Sedangkan dirimu jauh daripada aku. Mengharapkan kebahagiaan. Allahu Rabbi ya Karim. Lepas anak dia bangun sembahyang subuh. Ini hebatnya ibu-ibu. Anak dia baca Quran 5 minit. Boleh kata Allah Mak Haji. Dia ni hari pagi-pagi baca Quran dah. Dia kata je lah. Mak Haji nak suruh anak Mak Haji memulakan kehidupan dengan kalam Allah. Berkat kata. Dia tak apa Ustaz. Kita enggak kerja. Kata pinta kerja kak. Tak ada pitih lah nak agak ketuk lelaki sore. Tak gerak duduk Putrajaya ni. Ustaz royak tu kapung boleh lah. Jawab lah ibu-ibu nak jawab. Jawab lah. Nak tunggu pecing baru nak buat. Anak sudah membesar. Akhir sekali anak pun bermasalah. Bila anak bermasalah, cikgu panggil atau siapa dia pihak berkuasa panggil. Allah lu, bakpola lu buat gini ke abah, ke mama. Malu mama ke masyarakat sini. Malu mama ke pejabat mama. Bapa lu buat gini lu. Gapa dia lagi mama tak beri kamu. Gapa dia lagi abahmu tak beri kamu. Jadi, bapa lu buat lagi. Mujo anak tu tidak anak sezali. Kalau anak sezali, dia canggih balik dia kata, betul mama pergi belakang.
Semua material mama bagi belaka. Tapi mama tidak pernah marah pun long tak semaya subuh. Mama tidak pernah kejut pun long bangun semaya subuh. Mama tidak pernah kata gapo pun. Papa tidak pernah kata gapo pun long tak semaya subuh. Kadang-kadang long perhati tengok. Mama pun tak juga. Papa pun tak juga. Moyok kita. Nampak? Mama bagi material. Memang tak nafikan. Tetapi mama tidak pernah marah pun long tak semaya. Mama tidak pernah kata. Memang mama tak long pergi sekolah. Tapi long pergi menuntut ilmu dengan tidak semaya subuh. Allah Rabbi ya Karim. Kerja siapa nak pastikan anak semaya subuh? Kalau tidak guru yang pertama dalam hidup kita manusia bernama ibu dan bapa. Faham nak anugerah kebahagiaan ke dia? Nak bahagia ke dia? Mu bahagia di dunia. Mu suka. Tapi mu akan menangis kemudian hari. Bila mu mati nanti. Siapa dia akan menyembahyangkan mayat. Tika tu mu tak seda pitih. Mu nak doa daripada seorang anak. Rabbil apa ni Allahumma fillahu warham. Muslimin muslimat ta'ala. Amba rasa cukuplah setakat tu dulu. Terima kasih banyak kerana sudi menjemput amba untuk sama-sama berkongsi. Mudah-mudahan lontaran yang amba berikan pada malam ini. Pertama sekali untuk diri amba dan amnya untuk muslimin dan muslimat semua. Akhirnya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau nak bagi ilmu pada kami, ya Allah. Bagilah ilmu yang memberi manfaat pada kami dunia dan akhirat. Bagilah ilmu kami sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu. Mudah-mudahan kami mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Wariskan thayyibah, Kau nak bagi rezeki kepada kami, ya Allah. Bagilah rezeki yang halal dan penuh keberkatan. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadat kami yang tak seberapa ini, ya Allah. Mudah-mudahan kami tidak menjadi manusia yang rugi di dunia dan akhirat. Dengan Engkau sajalah kami memohon, merayu dan meminta segala-galanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah.